Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Hafiz Arif. Okey, hari ini saya nak terangkan kepada rakan-rakan bagaimana rakan-rakan nak memulakan bisnes Tone Wow ini. First sekali, apa yang kawan-kawan perlu buat? Yang pertama sekali adalah sekolah dulu tentang bisnes Tone Wow ni. Macam mana pun kita kena dapatkan ilmu dulu tentang bisnes ni. Kat mana kita nak dapatkan ilmu sepenuh tentang bisnes ni? Mudah saja, anda WhatsApp ke nombor ini. WhatsApp ke nombor ini. Bila anda WhatsApp ke nombor ini, staff ni akan ajar rakan-rakan tentang bisnes ni daripada A sampai Z, daripada awal sampai akhir. Dia akan beri voice note, anda akan dengar voice note penerangan daripada saya, dan anda akan tonton video. Dua benda ini saja. Selepas anda dah habis dengar voice note dan tengok video, ada 6 tugasan, kemudian anda akan jawab exam pula. Kita ada exam untuk pastikan anda betul-betul faham sebelum anda nak bercerita pada orang. Apa benda 6 tugasan tu? 6 tugasan tu benda-benda yang basic lah. Contohnya dia akan ajar anda macam mana cara nak daftarkan ahli baru, kat mana nak dapatkan SIM card ekstra, macam mana nak update akaun bank anda untuk komisen masuk, macam mana cara nak guna SIM card, senarai plan data yang ada dalam Tone Wow, apa plan marketing dalam bisnes ni, berapa komisen anda akan dibayar, ada tak testimoni orang yang guna SIM card Tone Wow, testimoni yang positif, dapat komisen daripada bisnes ni, testimoni, ada group support, ada coaching, ada insentif untuk beri galakkan anda buat bisnes ni. Daripada masa sama, tips-tips dan lain-lain lah. So daripada nombor WhatsApp tu anda akan dapat ke semua benda-benda ni. Kalau nak dapat ilmu lebih lagi, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Anda boleh pergi ke dua Telegram ini. Yang pertama, Telegram cara macam mana nak guna SIM card Tone Wow. Telegram yang kedua adalah macam mana nak mulakan bisnes Tone Wow. Kalau anda nak ilmu banyak lagi, boleh. Anda boleh dapatkan 13 ebook yang saya dah sediakan. Anda boleh dapat dekat dalam description. Anda boleh download ketiga 13 ebook tu. Anda boleh study. Lebih banyak ilmu kita ada, lebih mantap kita punya keyakinan untuk kita buat bisnes ni. Itu yang paling penting. Okey, itu yang pertama, sekolah dulu. Yang nombor 2, apa anda perlu buat? Anda kena sertai ke semua grup-grup support yang ada supaya anda boleh dapat info dan coaching berterusan. Yang pertama, of course, anda kena join dahulu page Tone Wow. Okey, page Tone Wow HQ. Page dia yang mana? Yang ini, page dia. Okey. Kemudian apa yang anda perlu buat yang kedua? Anda join group support info Tone Wow Hafiz Arif. Grup saya yang mana anda akan dapat info semasa juga dekat situ dan coaching berterusan. Setiap hari Selasa saya akan buat live interview dengan usahawan-usahawan Tone Wow dah berjaya, dan saya akan juga buat coaching berterusan setiap hari Selasa dan Sabtu Ahad. So anda boleh join group support yang ini. Yang seterusnya anda perlu buat apa? Anda perlu join group support Telegram. Kalau nak berchit chat dan sebagainya kan, kita ada group support Telegram di sini. Okay. Alright. Yang seterusnya apa yang anda kena buat? Kalau anda nak dapat extra tips kan daripada saya, mungkin kita tak boleh selalu berjumpa kan, jadi saya akan hantarkan extra tips banyak dekat channel Telegram Tips Hafiz ni. Dekat sini. So anda join dulu channel tu, hari-hari anda akan dapat input. Okay, settle yang nombor 2, anda dah join group support. Yang nombor 3, apa pula anda kena buat? Buat tindakan. Kadang-kadang ramai orang ilmu dah banyak, tapi bila nak buat, nak memula tu, nak buat kerja ni cukup susah. Kan? Nak buat kerja memang cukup susah nak buat. Kadang-kadang ilmu kita dah banyak, tapi nak mula tak buat lagi. Memang macam tu. Sebab apa? Sebab 1000 langkah bermula dengan satu langkah yang pertama. Tak mula satu langkah tu, maka tak jadilah 1000 langkah kan. Sama juga, the first step is the hardest one. So macam mana pun, bila kita nak memulakan satu benda tu, langkah pertama tu yang paling susah. Bila kita dah dapat langkah pertama tu, kita dah ada momentum, maka dia senang. Jadi first kali kita kena buat kerja. Dah ada ilmu, kita kena mulakan kerja lah. Apa kerja pertama yang kita kena buat? Senang saja. Ambil handphone, pergi kat senarai kontak, tengok kontak senarai nama yang kita ada tu. Semua kontak senarai nama tu semuanya orang yang kita kenal yang ada handphone. Yang ada handphone, dalam dia ada SIM card. So kita kena ajak dia upgrade kepada SIM card Tone Wow. Jadi daripada senarai yang ada tu, kita listkan dulu dekat kertas 30 ke 100 nama yang ada. Kita kena terus belajar macam mana cara kita nak start approach dia untuk kita nak cerita pasal SIM card ni, untuk kita nak ajak dia buat bisnes. Jadi first step, bila kita dah senaraikan nombor, kita kena belajar macam mana kita nak approach dia, set appointment dengan dia. Itu benda yang kita kena buat dulu. Kita kena mula bercerita pada dia, nak bercakap, nak ajak jumpa ataupun nak start cerita dengan dia, yang mana bila first impression saja kita cerita, mesti dia akan cakap,
Okey, boleh? Aku nak dengar. Kita mesti boleh buat macam tu. Jadi bila kita ada 30 ke 100 nombor, kita akan buat satu persatu. Mungkin kita akan buat 1 ke 10 orang. Kita gunakan ayat satu kali ni kan kita kena. Din, aku nak cerita kau pasal SIM card. SIM card ni internet dia laju. Boleh tak aku nak cerita kau sikit pasal SIM card ni? Ramai orang reject. Contoh, aku tak nak dengar lah. Maknanya cara kita approach salah. So orang yang ke-11, ke-20, kita cuba cerita cara lain pula. Jadi kita ada banyak saluran kontak. Jadi daripada situ, kita akan belajar macam mana cara nak approach yang betul, macam mana cara kita nak cerita orang tu mudah nak terima apa yang kita ajak. That's why benda ni kita tak akan boleh belajar dekat luar. Kita kena belajar daripada pengalaman kita. Kita dah selalu kena reject. Daripada situ kita akan tahu macam mana cara senang nak orang terus terima, terus nak dengar apa yang kita cakap. Okey, yang kedua, kita kena belajar pula. Bila dia dah terima approach kita, dia nak dengar, belajar pula macam mana cara nak cerita pada dia. Macam mana kita nak cerita tentang SIM card ni, macam mana kita nak cerita tentang bisnes ni. So daripada situ, kita akan belajar cara bercerita. Macam nak cerita 30 saat je, dia dah tahu pasal semua, pasal kelebihan SIM card luar. Macam mana nak dalam masa 30 saat, dia nak tahu pasal bisnes ni komplit. Kita nak kena belajar cara bercerita 5 minit. Kita nak kena belajar cara bercerita 15 minit. 3 ni je, tak payah lama-lama. Sebab apa? Sebab kita nak ajak dia guna SIM card RM12 je. Dengan 3 tu je, kita dah tahu macam mana kita nak ajak dia. Depends on masa dia. Kadang-kadang orang ni tak ada masa. So kita nak cerita dia dalam masa kita tengah jumpa dia tu 30 saat. Apa yang kita boleh cerita kat dia? Kalau orang ni nak lama sikit, kita boleh cerita 5 minit. Kalau orang ni nak lama, nak duduk, kita boleh cerita dia 15 minit. Tak payah lama-lama. Sebab SIM card RM12 je. Kita just nak cerita sikit, dia minat, terus ambil RM12, kita bagi dia SIM card. Itu saja. So kita kena belajar macam mana cara nak bercerita. That's why bila kita nak belajar cara cerita, kita kena tahu apa kelebihan produk kita, apa kelebihan bisnes kita, dan apa kelemahan produk dan bisnes kita. Ini kita kena betul-betul pakar, tuan-tuan. Kita kena betul-betul pakar. Sebab apa? Sebab kita kena tahu apa betul-betul kelebihan kita. Kelebihan kita, contoh, kalau daripada segi kita nak ajak dia guna, internet kita high speed. Bukan kuota kita unlimited. Internet kita high speed unlimited. So kita tahu, bila kita tahu itu kekuatan kita, kita akan tahu siapa target market kita. Target market kita adalah orang yang bermasalah, yang nak internet high speed, yang dia memang nak internet laju. Dia dah fed up dah dengan internet dia slow. So orang ini target market kita. Bukan orang yang memang dah selesa guna SIM card dia. Dia dah happy dah guna dengan plan dia. Tiba-tiba kita ajak dia tukar SIM card. Memang dia tak nak. Okay, kita tahu kelebihan kita supaya kita tahu siapa target market. Kita tahu kelemahan kita. Contoh, internet tak bagi unlimited. Kita punya plan RM50 ke atas adalah yang terbaik. Tiba-tiba orang tu pakai yang SIM card plan RM10. Itu bukan target market kita. So kita kena tahu siapa target market kita. Sama juga dengan bisnes. Bisnes kita kelebihan dia apa? Modal kecil RM12 tapi boleh dapat untung berterusan. Kan itu kelebihan kita. So kita kena tahu siapa target market. Orang yang modal tak banyak tapi dia suka bisnes yang buat sekali untung berkali-kali. So ini target market kita. Bukannya kita pilih orang yang memang dah sedia bangun je, duit dah bertabur kat atas katil. Orang tu bukan target market kita. Kita nak orang yang memang mencari bisnes yang modal rendah, untung berterusan. So sebab tu kita kena tahu kekuatan kita di mana. Apa kelemahan bisnes kita? Bisnes kita pada peringkat awal untung kecil-kecil dulu. Okey? Jadi kalau orang yang starting dia nak buat bisnes, nak untung tu besar-besar, orang ni bukan target market kita. So kita kena identify siapa target market kita. Kalau kita tahu kelebihan, kekurangan kita, kita sendiri akan tahu siapa target market kita. So dekat sini, untuk memudahkan rakan-rakan nak tahu kelebihan, kekurangan kita, dan pada masa sama rakan-rakan nak belajar lagi lebih detail tentang macam mana cara promote. Contoh, rakan-rakan nak tahu cara promote online, rakan-rakan nak tahu cara buat soft selling dekat media sosial dan sebagainya. Okey, saya cadangkan rakan-rakan buka 2 ebook ni. Ebook yang pertama, Starter Notes. Ebook yang kedua, Teknik Promosi. Ebook ini ada di dalam 13 ebook yang saya bagi dekat link description. Tuan-tuan kena download 2 ebook ni dan study dulu. Rakan-rakan akan tahu 2 benda penting yang saya bagi tu. Alright? So, yang keempat, nasihat saya kepada rakan-rakan, bila kita buat bisnes ni, kita adalah salesman. Maknanya kita menjual barang. Kita bukan jual dadah. Kita bukan jual orang. Okay? Kita jual SIM card yang harga RM12. Ajak orang buat bisnes, bisnes RM12. Jadi kita kena tahu, bila kita buat bisnes, kita menjual barang, maknanya kita deal dengan orang. Kita akan cari orang. Kita bukan cari kancil. Bukan. Kita bukan cari binatang. Kita cari orang. So bila kita cari orang, pasti ada orang nak, ada orang tak nak. Yang ramai mesti tak nak. Jadi bila orang tak nak, kita naik saja. Naik saja. Ingat, market kita ada 40 juta rakan-rakan. Ada 40 juta orang guna handphone dekat dalam Malaysia ni. Kita nak berapa? Kalau kita boleh daftar, kita boleh ajak 100 orang saja guna SIM card Tone Wow dengan
klien kita punya income sudah ada 3,000 pasif setiap bulan. Maknanya dengan 100 orang tu saja mereka top up setiap bulan. Bulan-bulan kita tidur, kita dapat 3,000 tiap-tiap bulan. Jadi dengan 100 orang daripada 40 juta. Jadi kalau ada orang reject, tak payah nak menangis sampai ke bujur katil lah. Kita next saja. Alright? Hati kena keras. So, bila kita buat bisnes, jangan cepat putus asa. Ada orang reject, kita jalan je. Ada orang hentam, kita hati keras, kita jalan terus. Okay? Kalau kita rasa kita susah nak buat, susah sangat nak jual singkat, susah nak ajak buat bisnes ni, kita kena fikir, ada orang yang boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Ada orang yang OKU pun boleh buat bisnes ni, boleh cipta 4,000 sebulan. So fokus kita, fokus kepada target. Jangan fokus pada susah rejection orang. Fokus pada target kita, iaitu kita nak 100 orang pendaftaran supaya kita boleh menikmati 3,000 sebulan, boleh duduk rumah, tak payah kerja, tiap-tiap bulan kita ada income passive begitu. Okay? Dan saya sarankan kepada rakan-rakan, selalu join coaching-coaching yang telah kita berikan supaya rakan-rakan boleh dapat motivation dekat situ. Semoga bermanfaat.